Malaysia telah muncul sebagai salah satu negara yang paling pantas berkembang dalam bidang teknologi pertahanan moden. Dalam masa yang singkat, negara ini berjaya membangunkan keupayaan sendiri dalam penghasilan sistem senjata dan peluru berpandu yang canggih. Di tengah-tengah padang pelancaran peluru berpandu yang futuristik, kelihatan deretan peluru berpandu buatan tempatan yang bersinar di bawah cahaya matahari terbenam, mencerminkan kemajuan teknologi dan semangat kebangsaan yang luar biasa. Setiap peluru berpandu direka dengan ketepatan tinggi oleh jurutera tempatan yang berpengalaman dan setiap ujian dijalankan dengan kawalan yang rapi menggunakan sistem pemantauan terkini yang dibangunkan di dalam negara. Pusat kawalan utama di Pangkalan Pertahanan Malaysia dipenuhi dengan teknologi terkini yang membolehkan pengawasan, komunikasi, dan pelancaran dilakukan secara serentak dan tepat. Jurutera dan saintis tempatan bekerja tanpa henti, meneliti setiap perincian dan memastikan setiap komponen berfungsi dengan sempurna. Mereka berdiri di hadapan skrin besar yang menayangkan data penerbangan dan trajektori peluru berpandu, dengan wajah penuh fokus dan kebanggaan kerana tahu bahawa hasil kerja mereka adalah simbol kekuatan dan kemerdekaan negara. Bendera Malaysia berkibar megah di atas menara kawalan, melambangkan semangat wira bangsa yang berusaha memajukan tanah air tanpa bergantung sepenuhnya kepada kuasa luar. Di sebalik sinaran senja yang keemasan, kilauan pada badan logam peluru berpandu mencerminkan keindahan gabungan antara teknologi dan semangat patriotik. Asap putih dan jejak api yang tertinggal selepas setiap pelancaran menggambarkan tenaga, keyakinan dan cita-cita Malaysia untuk menjadi kuasa pertahanan yang dihormati di rantau ini. Setiap struktur di pangkalan ini direka dengan gaya moden dan futuristik. Menara radar menjulang tinggi dengan sistem pengesanan berbilang lapisan yang mampu mengesan sebarang ancaman dari jarak jauh. Di sekitar kawasan ujian, makmal teknologi dan pusat penyelidikan dipenuhi dengan peralatan canggih di mana para penyelidik muda Malaysia menguji bahan baharu, sistem pemanduan peluru berpandu, dan algoritma kecerdasan buatan yang mengawal arah serta kelajuan penerbangan. Inilah tempat di mana masa depan pertahanan Malaysia sedang dibentuk bukan hanya sebagai pengguna teknologi asing, tetapi sebagai pencipta dan inovator utama. Kemajuan ini bukan berlaku secara kebetulan. Ia hasil daripada pelaburan jangka panjang dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan oleh kerajaan Malaysia yang percaya bahawa kemajuan sebenar bermula daripada minda rakyat sendiri. Institusi kejuruteraan dan universiti tempatan kini menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang aeroangkasa, mekanikal, dan sistem elektronik. Setiap pelajar yang dilatih di sini diberi inspirasi untuk berfikir besar dan menghasilkan penyelesaian yang boleh mengubah masa depan pertahanan negara. Suasana di pangkalan peluru berpandu ini menggambarkan keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan. Warna-warna sinematik yang bergetar di langit, pantulan cahaya pada permukaan besi, dan bayangan asap yang perlahan-lahan hilang di udara mencipta pemandangan epik seolah-olah diambil daripada filem science fiction. Namun, ini bukan imajinasi, ini adalah realiti yang sedang berlaku di bumi Malaysia. Negara ini kini berdiri di barisan hadapan dalam pembangunan teknologi peluru berpandu yang cekap dan berdaya saing, dengan tumpuan terhadap keselamatan serantau serta keupayaan pertahanan kendiri. Di pusat kawalan utama, suasana penuh tumpuan dan profesionalisme. Bunyi sistem komputer yang beroperasi, komunikasi radio antara pasukan, dan arahan ketua jurutera bergema di ruang tertutup itu. Setiap pelancaran adalah hasil daripada koordinasi rapi antara juruteknik, saintis, dan pegawai tentera yang memahami betapa pentingnya misi ini kepada negara. Di luar, kamera definisi tinggi merakam setiap detik, sementara radar moden memantau laluan peluru berpandu yang melonjak ke langit biru, meninggalkan jejak asap putih yang halus. Kejayaan Malaysia dalam membangunkan teknologi pertahanan ini turut menjadi kebanggaan rakyat. Di seluruh negara, semangat patriotik semakin meningkat apabila mereka menyaksikan hasil tangan anak tempatan dipamerkan di pentas antarabangsa. Dunia kini mula memandang Malaysia sebagai negara yang berani melangkah ke hadapan, bukan sahaja dalam ekonomi dan pembangunan sosial, tetapi juga dalam mempertahankan kedaulatan dan maruahnya dengan teknologi buatan sendiri. Sementara itu, pelaburan dalam sistem pertahanan ini turut memberi kesan positif terhadap ekonomi. Sektor kejuruteraan, pembuatan, dan teknologi maklumat berkembang pesat, mewujudkan ribuan peluang pekerjaan baharu untuk rakyat Malaysia. Industri pertahanan kini menjadi pemangkin kepada pembangunan industri tempatan lain seperti elektronik, bahan komposit, dan otomasi.
Ia bukan sekadar tentang ketenteraan, tetapi tentang transformasi ekonomi yang memacu Malaysia ke arah negara berteknologi tinggi. Ketika malam menjelang, padang pelancaran peluru berpandu diterangi oleh cahaya lampu biru dan putih yang memantul pada struktur logam berkilat. Bunyi enjin penjana dan sistem komputer terus beroperasi, memastikan setiap sistem kekal dalam keadaan siap sedia. Di bawah langit yang bertabur bintang, pasukan jurutera Malaysia masih bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka tahu bahawa masa depan pertahanan negara berada di tangan mereka. Inilah wajah baharu Malaysia, negara yang bukan sahaja aman dan makmur, tetapi juga kuat dan berdaulat. Dengan semangat inovasi, teknologi canggih, dan perpaduan rakyat, Malaysia kini sedang melangkah menuju era pertahanan masa depan yang berasaskan kepintaran buatan, otomasi, dan sains roket tempatan. Dalam sinaran senja yang menyinari pangkalan pertahanan, semangat perjuangan dan kemajuan bangsa terus menyala, menjadi simbol kekuatan, kebanggaan, dan masa depan yang gemilang untuk Malaysia.